Pada awal pagi 4 Ogos 2021, seorang pegawai polis bernama John Nunes dari North Bridgeton, New Jersey telah menahan sebuah kenderaan jenis Kia Stinger 2022 atas kesalahan memandu laju secara melulu. Di dalam kenderaan itu terdapat dua orang remaja, yaitu pemandu berusia 24 tahun bernama Luis Fernando Ceballos dan penumpangnya Alexis yang berumur 27 tahun. Just gotta let you know everything's being audio video recorded, right? Yeah. The reason for this. The thing is, the car is new, so I don't really have the registration. You have the temporary one that they give you with the template. Yeah, and so that's your registration, right? Yeah. The reason for yours. That kid was speeding so bad, he almost hit another kid in a bike. I know. That's why I stopped him. another. You almost hit me too. Ma'am, that's why I stopped him. Have a nice night, okay? Yeah, that's why I'm stopping you for reckless driving, careless driving, speeding, and the light you ran, okay? You were doing at least 100 on Kennedy Boulevard. All right, man? You almost struck my car because I was making a right turn. All right? You don't have a driver's license? I do. I mean, I have that for now. I'm still waiting for the new one to come in. Okay, but do you have a driver's license? Yeah, I do. You sure? Yeah. Okay. Difahamkan pasangan ini sedang keluar bersama untuk temu janji pertama mereka. Kenderaan mereka telah dikesan memandu melebihi had laju yang ditetapkan dan hampir menyebabkan pelanggaran dengan kenderaan lain di persimpangan jalan. Anggota polis tersebut kemudiannya mengeluarkan beberapa saman termasuk atas kesalahan memandu secara melulu, melanggar lampu isyarat serta memandu di luar waktu yang dibenarkan bagi lesen percubaan. All right, man. Here's your documents. Thank you. I'm sorry, we're on our first date, me and her. That's fine, but Sorry. almost killing each other is not the way to start on a first date. Because it just got really carried away. I'm so sorry. I know. It's my fault. It's really my fault. I swear. It's not your fault because if No, he gets it into an is. accident, it's his fault. No, it's my fault. Listen, 'Cause I was you're getting 3 really tickets. I could have gave you a lot more, okay? You're not even supposed to be driving at this time because you have a provisional license. Oh my God. So it's you're my getting fault. reckless. I didn't give you speeding. I'm giving you that break, all right? It's my fault. You got reckless, the traffic light that you ran, and for driving after hours. All right, man? Thank you. I Get home appreciate safe. you. Thank you. Walaupun mereka melakukan beberapa kesalahan serius, pegawai tersebut memutuskan untuk memberi peluang kepada pasangan itu dan membenarkan mereka meneruskan perjalanan setelah memberi nasihat dan amaran. Namun malam itu akan menjadi detik terakhir yang direkamnya, momen yang kemudiannya mengubah hidupnya dan meninggalkan trauma yang mendalam sepanjang hayatnya. Beberapa minit selepas pasangan itu dilepaskan, pegawai Nunes menerima makluman kecemasan mengenai satu kemalangan ngeri melibatkan sebuah kereta dan sebuah trailer di jalan utama. Yes, I was. Yo, this is the same kid. Oh my gosh. Oh my gosh. 6-1. Paramedics are needed. We're going to need a crash team, sir. Crash team, we need a crash team. That's the same car I just had. Fatal. Setibanya di lokasi kejadian, beliau membuat satu penemuan yang mengejutkan. Kenderaan yang terlibat dalam kemalangan maut tersebut adalah kereta yang sama yang baru saja beliau tahan beberapa minit sebelum itu. Pemeriksaan di lokasi mendapati kenderaan tersebut dipandu laju melebihi 200 km sejam sebelum melanggar bahagian bawah trailer. Kenderaan itu kemudiannya terseret di bawah trailer sebelum terkeluar dari bahagian belakangnya. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Kejadian ini direkam sepenuhnya melalui kamera badan anggota polis tersebut, termasuk momen tragik apabila beliau menyedari bahawa dua nyawa yang terkorban adalah remaja yang baru saja beliau beri amaran beberapa minit sebelum itu. Oh my God. Oh my God. That's the same car I just had, Sarge. What happened? That's the same car I just had, man. What did you have? That I stopped him for speeding. Okay. All right. Damn, bro, it's bad. Paramedik dan anggota penyelamat segera tiba di lokasi untuk memberikan bantuan kecemasan. Namun kedua-dua mangsa, Luis Fernando dan Alexis, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan yang serius. Pegawai Nunes kelihatan sangat terkesan dengan insiden tersebut. Terpancar jelas kesedihan dan rasa kecewa melalui rakaman suaranya kerana amaran yang telah diberikannya tidak diendahkan. Are you okay? Yeah, bro, I'm good. It's just, like, bro, I just told you, slow down, man. Like, You just stopped that car? yeah, just hit him off with 3. Like, Oh, that was the same car? yeah, I told him, like, bro, slow down. I see, like, it's my fault, it's not your fault. If you get into an accident, You good though? yeah, it sucks. Yeah, that sucks. Sekiranya kedua-dua remaja itu mematuhi arahannya, tragedi malang ini mungkin dapat dielakkan.
Rakaman kamera badan beliau berakhir dengan suasana yang penuh cemas dan pilu, meninggalkan kesan mendalam kepada sesiapa saja yang menontonnya. Giver Beach merupakan sebuah pantai terpencil yang terletak di utara Senan Cove dalam daerah West Cornwall, England. Lokasi ini hanya boleh diakses melalui laluan kecil berliku serta kawasan bukit berpasir yang memisahkannya daripada laluan utama. Oleh kerana kedudukannya yang terpencil, ramai pengunjung yang tidak menyedari kewujudan pantai ini. Namun bagi Jacob Cockle, pantai tersebut menjadi pusat kehidupannya, baik dari segi kerjaya maupun jiwanya yang sentiasa terikat dengan alam laut. Pada tahun 2011, Jacob menubuhkan saluran YouTube bernama Whirlpool Hitman yang menjadi medium bagi beliau memaparkan rakaman pelbagai aktiviti ekstrim, termasuk berenang dalam pusaran air, meluncur ombak dalam keadaan berbahaya, meneroka gua laut dan terjun dari tebing tinggi. Kandungan salurannya segera menarik perhatian dan sehingga kini jumlah pengikutnya hampir mencecah 150,000 orang. Menurut ahli keluarganya, Jacob menjalani kehidupan berteraskan nilai keberanian dan kebebasan di mana beliau sentiasa menolak sempadan kebiasaan. Aksi-aksi yang dipaparkan dalam videonya sering mendapat liputan meluas dalam majalah sukan ekstrim dan luncur air serta memenangi beberapa anugerah berprestij termasuk daripada The Sunday Times dan National Geographic. Antara siri kandungan yang menjadi perhatian ramai ialah rakaman berkaitan pusaran air. Dalam video-video tersebut, Jacob kerap kali menunjukkan bagaimana arus berpusing yang terbentuk secara semula jadi boleh menyedut objek ke dalamnya. Dalam sesetengah video, objek seperti botol, bola atau kayu akan dibaling ke tengah pusaran untuk menunjukkan kuasa arus. Namun dalam banyak keadaan, Jacob sendiri bertindak masuk ke dalam pusaran berkenaan dan berenang di dalamnya. Satu tindakan yang amat berisiko tinggi kerana pusaran air mampu menarik manusia ke dasar dalam hanya beberapa saat sahaja. Pada 28 Mei 2013, fenomena pusaran air di Muara Hale muncul semula, satu kejadian alam yang lazimnya berlaku beberapa kali setahun. Pada hari tersebut, Jacob bertekad untuk berenang di dalam pusaran tersebut bagi mendapatkan rakaman baru untuk salurannya. Beliau segera berkunjung ke kediaman rakannya, David Rain, seorang rakan yang juga pernah bekerjasama dengannya sebelum ini dan memohon bantuan untuk merakam aksinya. David bersetuju selepas melihat semangat keterujaan yang jelas terpancar pada diri Jacob. Dalam usahanya untuk menjadikan video lebih menarik, Jacob sering menggunakan aksesori atau prop tertentu. Untuk rakaman kali ini, beliau memilih untuk mengenakan topeng kepala kuda. Rakaman bermula dengan beliau membiarkan tubuhnya dihanyutkan perlahan-lahan di pinggir pusaran, mengelak daripada ditarik ke tengah. Ketika itu, beliau sempat memberitahu David bahawa berenang dalam pusaran air memerlukan kepekaan yang sama seperti meluncur ombak, iaitu memahami rentak dan pergerakan arus. Wild horses, man. Oh my God. Yeah, it's going to be good. It's going to be good, I think. Setelah kira-kira 25 minit proses rakaman berlangsung, David menyarankan agar Jacob menamatkan aktiviti tersebut, memandangkan mereka telah memperoleh rakaman yang mencukupi. I reckon you got enough there. Riding the current of it with your body. Are you? Yeah, it's really similar to surfing. Just flowing with it. That's pretty scary. You got enough? I should really make the most of it. I don't know what else to do. Namun Jacob meminta kamera GoPro yang dipasang pada sebatang kayu untuk mendapatkan satu rakaman terakhir dari sudut bawah permukaan air. Keputusan inilah yang menjadi detik terakhir beliau direkam hidup-hidup. Beberapa saat selepas beliau menyelam, David mula menyedari sesuatu yang tidak kena apabila Jacob tidak timbul semula. Panggilan dan jeritannya tidak dijawab. Dalam keadaan cemas, David berlari ke hujung pelabuhan tempat air mengalir ke dalam sebuah kolam. Di situlah beliau menemui tubuh Jacob dalam keadaan terapung dengan muka menghala ke bawah. Malangnya segalanya sudah terlambat. Jacob Cockle disahkan telah meninggal dunia. Pada Mac 2014, rakaman terakhir Jacob dimuat naik ke YouTube. Video tersebut menutup tirainya dengan satu caption yang menyentuh hati dan menggambarkan falsafah hidupnya. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati esok. Belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Jacob Cockle meninggal dunia pada usia 28 tahun. Majlis pengkebumiannya dihadiri oleh ramai kenalan, sahabat, peminat
dan ahli keluarganya. Kehadiran yang begitu ramai sehingga melimpahi gereja menunjukkan betapa besarnya kesan yang ditinggalkan oleh beliau dalam kehidupan orang lain. Masyarakat berkumpul bukan hanya untuk meratapi permergiannya, tetapi juga untuk merayakan semangat hidup yang luar biasa, keberanian untuk hidup mengikut cara sendiri walaupun dalam bahaya. Namun selepas tragedi itu, kawasan pelabuhan tempat beliau mengembara telah menjalani proses pengubahsuaian. Akibat daripada perubahan struktur tersebut, pusaran air semula jadi yang sering mempersonakan Jacob dan akhirnya meragut nyawanya tidak lagi muncul. Dengan itu, satu simbol penting dalam hidupnya turut hilang buat selama-lamanya.